Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sahabat yang rahmati Allah, pada pagi ini kita sambung bicara kita tentang pengenalan surah At-Taubah dan kita fokus kepada dua nama utama dahulu. Hari ini kita nak bicara tentang nama utama surah ini dipanggil surah Bara'ah dan dipanggil juga surah At-Taubah. Lepas tu esok insya-Allah kita susul dengan nama-nama lain yang ada dalam surah ini. Kenapa kita perlu bincang nama-nama ini? Jadi jawapan dia, kerana daripada nama-nama yang disebut kepada surah ini, dia boleh memberi kita satu keywords untuk kita faham tasawur atau gambaran awal tentang surah ini secara keseluruhan. Jadi surah ini dia ada lebih daripada 10 nama. Kalau dibandingkan dalam Quran, surah yang paling banyak nama ialah Al-Fatihah. Kemudian surah yang kedua ialah At-Taubah. Jadi kedua-dua surah ini dianggap sebagai aksar as-suwar, sebanyak-banyak surah paling banyak dari sudut nama. Baik. Nama yang pertama ialah Bara'ah. Bara'ah ini satu-satunya perkataan yang ada dalam surah ini. Maksudnya dalam surah ini sekali je kalimah ini disebut, dan yang menarik disebut di awal surah, di awal ayat pertama. Jadi berdasarkan kepada kedudukannya sebagai pembuka surah dan mesej yang berkaitan dengan surah ini secara keseluruhannya adalah merujuk kepada makna bara'ah, iaitu berlepas diri daripada tambatan-tambatan perjanjian yang mengengkang orang Islam dan lebih menguntungkan orang kafir. Maknanya Islam jadi tertambat, sedangkan orang kafir boleh mencerobohinya jika mereka nak ceroboh. Jadi Allah memberitahu ini satu peristiharan untuk berlepas diri daripada perjanjian tersebut. Jadi inilah yang ada dalam ayat Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu dia. Jadi kalimah bara'ah di sini ada di awal ayat. Bara'atun, satu pelepasan. Itu kita terjemah macam tu. Satu deklarasi berlepas daripada perjanjian. Deklarasi ini daripada siapa? Minallah. Daripada Allah sebagai pembuat keputusan, wa rasulihi, dan Rasul sebagai pelaksana kepada keputusan itu. Untuk siapa? Ilal ladzina ahadtum, kepada orang yang telah kamu berjanji dengan mereka, minal musyrikin. Jadi sahabat semua, itu sebab surah ini dipanggil surah Bara'ah. Dan ada signifikannya
Kenapa dia dimulakan dengan perkataan ini? Ya, kerana dia keseluruhan surah ini, mesej dia, keseluruhan atau sebahagian besar mesej surah ini ialah untuk merujuk kepada makna bara'ah, iaitu berlepas diri. Jadi baca cerita dia, akhir-akhir balik kepada bara'ah yang ada dalam ayat pertama. Dan kita tengok sikit keindahan kalimah ini, sahabat semua. Di mana perkataan bara'ah di sini boleh dipaham dengan dua cara dari sudut struktur ayat. Sama ada dia sebagai satu predikat, iaitu satu cerita atau kita panggil berita yang disebut tanpa menyebut subjeknya. Jadi kalau kita faham gitu, dia boleh bermaksud hazihi bara'atun. Ini satu perlepasan. Satu peristiharan berlepas diri. Boleh juga makna macam tu. Tapi yang indahnya, kalau kita faham macam tu, dia bermaksud tak sebut hazihi. Terus je kepada predikat. Bara'atun minallah. Satu pelepasan, satu peristiharan berlepas diri daripada Allah. Ini daripada Allah kepada orang-orang musyrikin. Jadi indah dia kat mana sini? Tegas. Tegas. Kenapa perlu tegas? Kerana nak berhenti daripada perjanjian yang mengikat. Maknanya ayat ini memberitahu kita bahawa orang Islam tidak perlu terus kekal setia dengan sesuatu perjanjian jika perjanjian itu tidak menguntungkan Islam. Dan orang Islam perlu menyatakan satu deklarasi secara tegas untuk berlepas diri daripada perjanjian tersebut. Itu indahnya kalimah bara'ah. Itu satu. Jadi sebagai khabar. So, pahaman macam ni pun, ini basic dan mudah dipahami. Tapi ada satu lagi cara kita boleh faham ayat ini. Kalimah bara'ah di situ berfungsi sebagai subjek atau mubtada. Cerita dia iaitu minallah wa rasulihi. Jadi dia akan bermaksud berlepas diri. Dia akan bermaksud begitu. Ini adalah dia bermaksud bara'atun minallah. Satu pelepasan daripada perjanjian-perjanjian dengan orang kafir telah keluar minallah wa rasulihi. Daripada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita faham macam tu, maka tuan-tuan sekalian, minallahi wa rasulihi itu menjadi cerita kepada bara'ah tadi. Okey. Jadi lagi tegas. Cuma nak kena faham dari sudut pengajian lah. Bahasa. Bila kita sebut bara'atun, satu perlepasan daripada janji-janji yang telah kita buat, telah keluar daripada Allah dan Rasul. Jadi di sini ada satu keluarbiasaan kalau kita faham macam tu. Perlu keluarbiasaannya ialah perkataan bara'ah yang dianggap sebagai mubtada itu hadir dalam bentuk nakirah. Jarang sahabat, jarang mubtada ini ataupun subjek ini dalam bahasa Arab boleh hadir dalam bentuk nakirah. Bila hadir dalam bentuk macam tu, dia memberi maksud satu peristiharan yang luar biasa. Kalau sahabat nak faham ayat macam ni, ada satu contoh hadis
Ada satu ayat lain yang berbunyi, kullun ya'malu ala syakilati. Itu. Ada satu ayat. Kullun, setiap orang, setiap orang itu mubtada. Ya'malu ala syakilati. Dia akan bekerja mengikut pattern acuan dia. Jadi dalam ayat kullun itu, Allah Ta'ala tak sebut al-kullu. Kullun dibuat dalam bentuk tanwin. Untuk apa? Memberi maksud semua, tiada siapa yang terkecuali. Apa jua setiap makhluk yang bernama manusia tidak terkeluar daripada hukum tersebut. Maka begitu juga dalam ayat ini bila kita sebut bara'atun minallah, itu, maka bara'ah di sini bermaksud putus mutlak. Berlepas diri secara total. Tiada lagi walau sedikit pun unsur-unsur normalisasi seperti yang cuba dibuat pada zaman kita di antara kerajaan-kerajaan orang Islam yang memerintah dengan Yahudi yang ada di Israel. Tuh, Yahudi yang menjajah Palestin itu. Sebab itu kalau kita faham ayat ini, bila keluar ayat bara'atun minallahi wa rasulih, satu pelepasan Allah dah isytihar sejak zaman Nabi lagi, tak boleh ada apa-apa kompromi yang merugikan Islam. Apalagi yang dah sedia tidak ada perjanjian, kemudian cuba nak dinormalisasikan lagi, maka sahabat semua, itu adalah perbuatan yang bersifat kufur sama sekali. Itu perbuatan yang berunsur kufur kerana menentang makna nakirah yang ada pada bara'atun tersebut, sahabat semua. So sebab itu kita kena mengaji bahasa wahyu ini. Kalau tak mengaji bahasa wahyu, dia mengaji hukum saja. Hukum ni dia mula nak takwil, mari nafsu dia kata, itu you punya, itu pandangan ulama ni. Kita tengok pandangan ulama lain pula. Sahabat-sahabat semua, penyakit dia panggil, itu pandangan Syafi'i. Kita tengok pula pandangan orang lain. Penyakit cuba lompat-lompat daripada satu pandangan kepada satu pandangan ini, dia panggil penyakit orang otak tak ada roh. Jiwa tak ada roh. Nas itu sendiri. Roh kepada nas itu dia tak akan datang dengan hanya kita belajar hukum. Dia mesti faham dulu roh makna yang ada di sebalik sesuatu lafaz itu, barulah kita boleh timbang pendapat ulama makna, pendapat ulama mana yang lebih hampir dengan dalalah ayat. Lepas tu dikaitkan dengan keadaan semasa, di antara pendapat-pendapat ini, kita nak pakai yang lebih kuat ke yang lebih lemah demi maslahat dan mudarat dan sebagainya. Baru betul. Baru betul, bukan main fikir. Ada unsur, awak pilih pendapat itu, saya ada pendapat ulama lain. Masing-masing ada hujah. Pernah ni ada ayat macam tu. Masing-masing ada hujah. Itu kalau ada orang cakap macam tu, makna orang tu sendiri tak kenal hujah. Dia hanya taklid. Dia hanya taklid kepada pendapat-pendapat fiqh, pendapat-pendapat ulama, tanpa dia boleh merasai kaitan di antara sesuatu pendapat dengan hujah apa yang disandarkan. Jadi sebab tu sahabat semua, saya bersungguh, bukanlah rajin sangat, tapi saya berminat sungguh-sungguh nak buat benda ni, kerana banyak unsur-unsur yang kita panggil indah dalam surah Taubah ini. Okey, sahabat semua. Itu bara'ah. Dan kita bagi sikitlah. Bara'ah tu apa? Bara'ah di sini maksud dia kita keluar, kita berputus, berpatah arang, berkerat rotan. Maksudnya tu. Kita keluar daripada benda yang meletihkan kita. Itu makna bara'ah di sini. Seperti bagaimana perempuan yang rasa terbelenggu, terbeban, tersiksa dengan ikatan perkahwinan yang merugikan. Suami tak tanggungjawab, nafkah tak bagi, berlaku zalim. Lepas tu bukan setakat tu saja. Kerja malas, minta duit dengan isteri je kerjanya. Tidur, bangun. Kerja malas, minta duit dengan isteri. Isteri pula baik. Sabar.
Jadi lama-lama dia mengadu. Dia tak tahan. Maka hakim kata fasah. Kalau macam ni fasah. Sebab dia sudah tak mampu. Maka fasah tadi. Fasah yang kita buat pada akad tadi merupakan satu bara'ah. Kerana dia boleh berlepas diri daripada satu benda yang meletihkan. Jadi surah Al-Bara'ah ni surah nak mengajar orang Islam supaya keluar daripada beban yang meletihkan mereka seperti yang duk berlaku sekarang. Orang Islam hari ni letih, tuan-tuan. Letih. Nak kena ikut itu, nak kena ikut ini. Semua nak kena ikut kafir. Tuan-tuan sekalian. Kafir kontrol kita semua. Kita tak mau keluar daripada tekanan mereka. Setialah konon, setia dengan PBB, setia dengan WHO, setia dengan WEF. Semua nak ikut. Ini kita punya otak itu. Sebab bila tak ada Quran, dia jadi biul. Satu lagi, setakat biul tak apa. Hilang pendirian. Tak ada nilai. Tak boleh nak bentuk prinsip dan tak boleh nak bina identiti kita sendiri. Sahabat semua. Ini yang saya nak bagi tahu. Kenapa saya pilih surah Al-Bara'ah. Kalau orang duk sibuk kaji akhir zaman tu dekat nak kiamat. Surah Al-Bara'ah ni yang sekarang, right now, yang sedang duk berlaku kepada kita. Itu yang kita kena tekankan. Jadi baguslah. Sahabat yang kaji akhir zaman, kaji. Saya nak kaji yang sedang berlaku. Contemporary. Yang kita kena faham. Kenapa umat ni kena penyakit macam ni? Tuan-tuan sekalian. Ya? Kenapa umat jadi macam sendu? Lesu? Apa lagi? Dayus. Kenapa umat jadi dayus? Kerana tak ada benda ni. Hilang prinsip-prinsip surah ini. Orang tak mau baca. Orang tak mau pakai. Itu sahabat semua. Jadi sebab itu, maka perisytiharan bara'ah ni, bara'atun minallah itu satu perisytiharan. Dia panggil al-i'lan bifaskhil ahdi. Bara'atan minat tabi'at. Ini yang apa? Kita nak highlight ni yang ditulis ni. Di mana dia satu perisytiharan untuk membatalkan perjanjian demi nak keluar daripada beban yang membebani kita semua. Boleh sahabat? Itu surah Bara'ah. Jadi sebab itu kalau kita belajar surah ini, kita akan ada identiti lah. Orang panggil, ada maruah diri. Kita akan kembalikan kepada maruah kita. Itu satu. Yang kedua, surah Bara'ah ni dari segi prinsipnya, bagaimana nak bentuk sikap dan identiti. Yang kedua, surah ini juga dipanggil surah At-Taubah kerana di dalam surah ni banyak disebut kalimah taubah. Jadi taubah ni apa pula? Taubah ini dia dari situ koreksi. Iaitu bagaimana kita nak betulkan diri kita di samping kita dah berubah sikap daripada patuh kepada benda yang tak menguntungkan Islam. Di samping itu kita nak betulkan kesilapan kita, maka ada kalimah taubat diulang. Jadi setakat catatan yang saya buat ni ada lebih kurang sahabat semua 9 kali perkataan taubat disebut. Ini sahabat boleh tengok nota yang saya tunjukkan ini ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam Facebook tak nampak lah. Saya tak share screen dalam Facebook. Ini saya buat dalam Google Meet saja. Jadi nanti boleh ikut dekat YouTube. Dekat YouTube bila siap. Dia update tiap-tiap hari, insya-Allah. Saya akan letak link untuk sahabat pergi dekat YouTube. Okey. Dekat Facebook nanti insya-Allah. Saya letak. Nanti boleh update dekat situ insya-Allah. Yang pertama sekali ada dalam ayat iaitu wa azanu minallahi wa rasulihi illa an-nas yaumal hajjil akbar anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. Maka bila Allah Taala beritahu ini satu perisytiharan pada hari haji besar untuk Allah berlepas diri daripada orang musyrikin dan Rasul juga pun berlepas diri juga, maka Allah Ta'ala kata fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Jadi maksudnya kalau kamu undur balik, kamu berhenti daripada perjanjian lama tu, duduk setia dengan janji yang tak menguntungkan kamu itu, kamu berhenti, kamu undur,
kamu tak patuh lagi, fahuwa khairul lakum. Maka ia lebih baik untuk kamu. Jadi ayat ni sahabat semua jelas memberitahu kita bahawa di antara taubat yang paling besar ialah tidak ada persekongkolan dengan musuh Allah. Yang ni, jangan duk fikir taubat daripada dosa kecil, dosa zina. Itu sahabat, dosa bunuh orang, dosa zina, dosa minum arak itu. Sahabat, tak lebih besar daripada bersekongkol dengan kufur. Orang berzina tak jadi kufur. Orang minum arak tak jadi kufur. Sebab waktu itu dia hanya tanggal iman saja, tapi dia bukan niat nak kufur. Ini bersekongkol dengan musuh Allah ni. Sampai menguntungkan mereka, merugikan kita, mereka sihir kita dengan berbagai cara itu lebih teruk daripada perbuatan-perbuatan yang kita rasa keji. Makan riba contoh. Itu pun keji sahabat. Rasuah. Oi, rasuah bukan main. Riba bukan main marah. Sahabat semua, tak ada integriti, bukan main marah. Tak ada kompetensi, bukan main marah. Tak ada apa lagi? Tak ada akhlak, tak ada tata kelola. Tuan-tuan, tak ada akhlak tak jadi kafir, tuan-tuan. Orang tu kalau dia tak berakhlak, kurang adab lah sikit kita kata, tak jadi kafir. Yang nampak civic, yang nampak protokol, yang nampak kononnya berhemah, yang nampak kononnya berkepimpinan, duk bersekongkol dengan kafir itu lagi teruk. Itu lagi teruk, sahabat. Lagi teruk. Tolong sahabat dengar baik-baik. Wa azanun itu satu persyarat. Maka Tuhan kata kalau kamu ikut, fa in tawallaitum, kalau kamu fa in tubtum, kalau kamu ikut fahuwa khairul lakum. Ia lebih baik untuk kamu. Tapi Tuhan kata, wa in tawallaitum, sesudah aku isytihar ni kamu tak nak ikut juga aku. Kamu tetap nak kekal dengan perjanjian itu juga, kamu nak patuh juga, fa'alakum, maka ketahuilah annakum ghairu mu'jizillah. Kamu sudah sampai ke tahap orang yang cuba mencabar Allah dan kamu tak akan dapat mencabar Allah sampai bila-bila, dan Allah tak anggap kita, Allah Taala anggap kita kafir. Kenapa saya berani kata kafir? Sebab dalam ayat itu Allah Taala kata, wa basyiril ladzina kafaru, beri berita gembira kepada orang kafir ini. Kafir, tetap kafir. Tuh, ramai yang mati kafir kerana lebih sayang Yahudi, lebih sayang Nasara daripada sayang orang Islam sendiri. Tuan-tuan sekalian. Ini sebab tu saya pilih surah ni. Dia memang it's my soul, tuan-tuan. Ya, wa basyiril ladzina kafaru. Bukan sekat saya je lah. Tuan-tuan pun kena ambil benda ni, jadikan jiwa dan identiti kita. Wa basyiril ladzina kafaru, beritahu kepada orang yang kafir, berita gembira bi'azabin alim, dengan azab yang pedih. Tuan-tuan sekalian, tolong share benda ni, sebab ini lebih penting untuk kita bina identiti. Ini belum masuk tafsir, baru sikit-sikit je ni, tuan-tuan. Nanti kita tengok cerita dia. Lepas tu, di antara lagi ada dalam ayat, fa in tabu wa aqamus salah atau wa atawuz zakah faqallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Ada ayat iaitu Tuhan kata dalam perjanjian tu dia suruh tunggu 4 bulan. Maka Tuhan kata lepas peristiharaan ini dan selepas habis bulan haram, fa idzan salakal ashhurul hurum, bila kamu dah habis bulan haram itu, faqtulul musyrikin, kamu kena perangi orang musyrikin. Ni surah ni, tuan-tuan, satu masa nanti tak boleh baca ni. Tak boleh baca. Facebook akan haram kalau dia tahu kita baca benda ni. Instagram, semua program-program Yahudi tu, bila sebut bunuh-bunuh, ini teroris. Ini mengajar kepada kegusaran, peperangan. Tak sesuai. Ini saya tak peduli. Saya nak beritahu ni ayatnya. Allah Ta'ala kata, faqtulul musyrikin, bunuh je orang musyrik itu, haitsu wajadtumuhum. Di mana je kamu jumpa. Itu termasuk dalam taubat, tuan-tuan. Termasuk dalam taubat. Mana saja kamu jumpa, wa khuzuhum, tangkap mereka. Wa suruhum, kepung mereka. Wa qu'udu lahum kulla marsad, dan kamu tunggu mereka dengan penuh pemerhatian. Intai mereka. Di mana saja tempat kamu boleh intai. Tujuan apa? Bukan nak bunuh. Tujuannya supaya kita boleh beri mereka tu ruang untuk menyedarkan mereka beriman. Sebagaimana yang telah dibuat oleh sahabat-sahabat kita, kumpulan
pejuang di Afghanistan. Bagaimana mereka tangkap orang kafir, orang Yahudi, mereka layan baik-baik dan mereka tunjuk sikap yang baik sehingga orang Yahudi kenal ini sebenar Islam. Ini sebenarnya bukan kita tangkap nak bunuh tak tentu pasal, bukan begitu. Itu jadi taubat tu berat sebagaimana yang dibuat oleh Brigade Al-Qassam dan brigade-brigade lain, syuhada apa semua di sana. Itu taubat, sahabat. Taubat, itu taubat sebenar. Perang yang berlaku itu taubat, sahabat. Daripada gambaran taubat, daripada tiru perangai mereka yang lebih cenderung kepada kufur daripada Islam. Sebab itu bila kita tangkap mereka, bila kita layan mereka, Tuhan kata, fa'in tabu. Kalau mereka bertaubat. Maksud apa nak taubat? Kita kena ajar dulu lah. Mereka kenal Islam. Wa aqamus salah. Mereka dirikan salat. Wa atawuz zakah. Mereka tunaikan zakat. Mereka dah jadi orang Islam. Allah Ta'ala kata, fakhallu sabilahum. Okey. Biar mereka balik dengan baik, dengan damai. Ini yang kita tengok dalam satu video. Bagaimana satu ibu dengan dua orang anak duduk bersama dengan salah seorang mujahidin di Afghanistan dalam bilik tahanan. Ibu tu takut, anak pun takut. Lalu kerana melihat kepada ketakutan itu, dia buka tu muka dia ni, tunjuk. Lalu si ibu itu berkata, kami takut sebab apa? Kamu menyerang rumah kami, kamu masuk dalam rumah kami, kamu tangkap kami semua. Lelaki ni senyum. Dia cakap apa? Apakah kamu ingat? Kamu tak ingat? Aku tak salahkan kamu. Aku tak salahkan kamu. Tetapi aku nak beritahu kamu. Datuk nenek kamu dahulu yang telah datang ke bumi kami, masuk negeri kami, rampas rumah-rumah kami, ambil alih tanah-tanah kami, kemudian bina rumah dan kamu duduk di dalamnya sampai hari ini. Apakah kamu tidak rasa bersalah dengan perbuatan itu? Terus terkedu sahabat. Terkedu si ibu tadi. Terkedu. Fa'intabu. Maka nampak di situ akhirnya dalam video itu adab yang ditunjukkan oleh mujahid ini, dia rasa lapar. So dia kata, sebab di situ ada bekalan buah-buahan yang dibekalkan kepada buah pisang, yang dibekalkan kepada panduan tadi, apa ni, tahanan tadi. Lalu dia kata, boleh tak aku nak minta izin, aku nak makan satu biji pisang ni sebab rasa lapar. Perempuan tu kata, ambillah, makanlah. Dua pun tak apa, ambillah. Lalu kawan dia seorang lagi datang, ambil, makan satu seorang. Tengok bagaimana taubat itu berlaku. Sahabat semua. Bukan setakat dalam solat tahajud yang kita duk buat tu, yang bersifat peribadi taubat kita itu. Bukan sekadar itu, sahabat. Ini taubat sebenarnya. Proses berubah manusia daripada masyarakat, daripada tidak berakhlak, tidak beridentiti Islam kepada berakhlak Islam. Sahabat semua. Jadi itu hakikat yang berlaku. Sahabat semua. Jadi sahabat semua, sebab itu saya tak pilih surah lain. Sebab di sini ada banyak kemanisan dan keindahan yang Allah Ta'ala catat dalam surah ini yang perlu sama-sama kita terokai. Jadi sahabat semua, doakan. Sekadar itu dulu untuk hari ini. Kita tak boleh lebih daripada setengah jam. Nanti dia panjang. Kita sambung esok dengan nama-nama seterusnya. Jadi yang penting bukan kita nak cover semua. Kita nak cover semua banyak. Tapi yang penting kita tunjuk signal-signal, surah dan contoh-contoh dia untuk memberi satu inspirasi bagaimana kita nak bina diri kita. InsyaAllah sahabat semua, doalah semoga semua orang Islam itu bersatu hati, niat baik dan buat untuk menemui Allah di akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Sahabat tolong share sebab bicara surah ni penting. Tolong share seluas mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.